Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa sekali lagi dalam mata pelajaran Sirah tahun 6 bersama saya, Ustazah Ros Anita binti Naspi, dalam tajuk riwayat hidup, kelebihan dan keistimewaan Zubair bin Al-Awwam, salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat jaminan syurga. Baiklah, mari kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Nama sebenar beliau ialah Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Talhah dan Az-Zubair adalah teman sepermainan sejak kanak-kanak. Persamaan di antara mereka berdua sangat banyak, seperti kekayaan, sifat dermawan, keteguhan beragama serta kegagahan dan keberanian. Beliau memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW ketika berumur 16 tahun, iaitu setelah mendengar dakwah daripada sahabatnya Abu Bakar. Setelah memeluk Islam, beliau merupakan di antara para sahabat yang tidak menyembunyikan keislamannya. Beliau telah disiksa oleh bapa saudaranya, iaitu Naufal bin Khuwailid, supaya kembali kepada ajaran nenek moyangnya dengan tidak diberi makan dan minum selama beberapa hari. Beliau antara 6 sahabat yang menjadi calon pelantikan khalifah setelah kewafatan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Az-Zubair bin Al-Awwam telah dibunuh dari belakang oleh Amru bin Jarmus semasa beliau sedang menunaikan solat sekembalinya dari peperangan Jamal. Beliau meninggal dunia pada usia 64 tahun pada tahun 32 Hijrah. Apakah kelebihan dan keistimewaan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu? Beliau seorang tentera berkuda yang termasyhur, pahlawan yang gagah perkasa, sentiasa bersama Rasulullah SAW ke medan perang dan amat ditakuti oleh musuh. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Pada kebiasaannya, beliau berada di barisan hadapan tentera muslimin kerana kepandaiannya menunggang kuda, keberanian dan selalu maju ke hadapan serta pantang berundur. Seorang yang berbudi pekerti tinggi dan bersifat mulia. Beliau juga telah berjaya mengurus perniagaan dengan gemilang. Kekayaannya melimpah, tetapi kesemua hartanya dibelanjakan untuk membela Islam. Semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, beliau turut serta dalam perang dan berjaya menakluki negeri Syam dalam perang Yarmouk. Beliau telah berjaya menakluki kubu pertahanan Babylon yang selama ini telah beberapa kali cuba ditakluki oleh tentera Islam. Rasa cinta dan penghargaan Rasulullah SAW terhadap Az-Zubair sangat luar biasa. Rasulullah SAW sangat
banggakannya. Sabdanya, setiap Nabi mempunyai pembela dan pembelaku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari riwayat hidup, kelebihan dan keistimewaan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Apakah pengajaran yang kita dapat daripada tajuk ini? Ya, kita hendaklah mengawal diri dari membalas perbuatan jahat orang lain dengan kejahatan. Dengan kata lain, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Sehingga bertemu kembali di masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.